Burung merpati hinggap di batu, terbang tinggi ke awan biru. Membaca buku penawar kalbu, membuka minda, menajamkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurin Kristina binti Azizi dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Terengganu. Baiklah, pada hari yang mulia ini, izinkan saya berkongsi sebuah resensi buku bagi buku yang amat saya gemari bernama Cahaya Delima karya Mahizan Husain. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017 di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka Perpustakaan Negara Malaysia. Baiklah, sekarang saya ingin mengulaskan sedikit sebanyak tentang perjalanan cerita novel ini. Imam Hasanuddin merupakan seorang pewaris tulis dan jarawan milik Megat Seri Lama yang telah menamatkan riwayat seorang sultan di dalam peristiwa Sultan Mahmud Mangkali Tulang. Di samping itu, sejarah silam keturunannya, Imam merupakan seorang penulis skrip yang bercita-cita untuk mengubah wajah dia Melayu bersama rakannya Salihin Jabir. Namun, okey, jika nak tahu seterusnya boleh baca buku ini sendiri. Baiklah, apakah yang membuat saya tertarik untuk membaca buku ini? Kerana ia mengandungi fakta-fakta yang benar berkenaan sejarah. Seperti buku ini juga telah menceritakan sedikit sebanyak tentang kedatangan Portugis di Melaka dan di Kota Formosa. Tema buku ini adalah sejarah, warisan keluarga dan juga keagamaan. Buku ini juga telah mengutip beberapa dalil di dalam Quran seperti Surah Ar-Rahman ayat 5 yang telah menceritakan tentang keesaan Sang Pencipta dan pengatur alam semesta. Buku ini juga dikelaskan sebagai buku sastera kerana telah mengandungi istilah dan perkataan daripada bahasa Melayu klasik seperti atwa, ata dan juga kunapa. Jalan penceritaan buku ini juga sangat menarik kerana setiap tajuk sila berganti dengan perjalanan hidup watak utama dan juga sejarah silam. Buku ini juga sangat ilmiah kerana telah menambahkan banyak ilmu untuk saya, seperti telah menceritakan tentang beberapa hikayat Melayu lama seperti hikayat Hang Tuah. Sekali saya syaratkan buku ini kepada mereka yang amat meminati membaca tentang sejarah dan juga mahu menambahkan pengetahuan tentang bahasa Melayu klasik lama kerana banyak istilah yang seperti saya sebutkan tadi, banyak istilah yang terdapat dalam buku ini. Buku ini juga bagus kepada mereka yang beragama Islam kerana juga telah mengutip banyak dalil daripada Al-Quran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.